Korang tahu kan pasal kisah One Cent Thief? Tahu tak yang rupa-rupanya kisah tu adalah mitos dan kisah sebenar dia sebenarnya jauh lebih gila. Jom kita masuk ke sisi gelap kisah sebenar One Cent Thief Aman Shah. Kita satu scene ni sampai ada jumpa kan, saya dari sekolah cikgu beritahu, saya kat ITM orientasi beritahu, saya profesor beritahu, saya mak bapak saya beritahu. Oi, korang bercerita satu scene ni pun kau tak tanya aku sebenarnya apa berlaku. Nama penuh dia Aman Shah Ahmad, anak seorang askar lepasan ijazah perakaunan dari ITM. Pada tahun 1990, umur dia baru awal 20-an, kerja sebagai kerani biasa kat Hock Hua Bank, Cawangan Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur. Gaji dia lebih kurang RM1,800 sebulan je. Basically, orang muda biasa-biasa macam kita semua. Sampai satu hari, bank hantar dia pergi kursus komputer. Lepas tu dia naik pangkat, jaga satu sistem baru namanya SPITS. Ni sistem bank negara untuk pindah duit secara elektronik. Masa tu benda ni baru je wujud. Tak ramai yang faham betul-betul macam mana ia jalan. Tapi Aman Shah faham sangat-sangat. Dan kat situlah dia nampak lubang. Guna sistem tu, dia masukkan arahan pindahan palsu, alihkan duit masuk ke akaun dia sendiri kat bank lain. Bukan setakat tipu bank tempat dia kerja, sistem bank negara sendiri pun dia berjaya kelabui. Dalam masa 3 bulan je, dari Januari sampai Mac 1990, duit yang dia sapu dah cecah lebih RM4 juta. Ingat, ni tahun 1990. Masa tu RM4 juta ni banyak gila weh. Lepas dapat duit sebanyak tu, Aman Shah terus berhenti kerja, buka syarikat sendiri dan dia mula belanja macam tak ada hari esok. Bayangkan, dia beli 6 buah kereta mewah. Bukan kereta biasa je. Ada Lamborghini, ada Porsche, ada Mercedes-Benz. Semua bayar tunai. Ada antara kereta tu siap kena terbangkan khas dari London. Tahu tak berapa harga Lamborghini dia sebuah tu? Dalam 1.3 juta ringgit. Seorang bekas kerani bergaji RM1,800 pandu Lamborghini. Tapi dia bukannya bodoh. Dia tahu kalau orang nampak kereta-kereta ni kat rumah dia, confirm orang mula syak. Jadi apa dia buat? Dia sorok semua kereta tu kat satu pusat pameran kereta kat Plaza Bukit Bintang supaya jiran-jiran tak perasan apa-apa. Bijak kan? Tapi cuba korang fikir sekejap, gaji RM1,800 tapi simpan 6 buah kereta mewah. Korang rasa berapa lama agaknya rahsia macam ni boleh bertahan? Dan inilah silap terbesar Aman Shah. Bukan polis yang mula-mula hidu dia, bukan audit yang tangkap dia. Dia sendiri yang buka pekong di dada sebab dia pergi masuk satu rancangan TV3 namanya Skapur Sirih. Dan kat depan kamera tu, dengan bangganya dia bercerita pasal koleksi kereta mewah dia. Masalahnya, antara orang yang tengah tengok rancangan tu malam tu, ada bekas pengurus dia sendiri kat bank. Pengurus tu rasa pelik. Budak ni dulu gaji RM1,800 je. Mana dia dapat duit beli Lamborghini? Terus dia arahkan audit dalaman. Dan bila diorang semak sistem betul-betul, lebih RM4 juta dah hilang entah ke mana. Bank terus buat laporan polis kat Balai Polis Campbell. Tak lama lepas tu, polis tangkap Aman Shah kat sebuah kondominium di Bangsar. Dan part yang paling gila, kes curi RM4 juta ni, dari mula laporan sampai kes selesai, diorang pecahkan dalam 14 hari je. Bila masuk mahkamah, Aman Shah didakwa dengan 7 pertuduhan pecah amanah di bawah Seksyen 408 Kanun Keseksaan. Hakim jatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Dia tak mampu nak bayar jaminan RM200,000, jadi dia terpaksa reput dalam penjara Pudu. Peguam dia masa tu cuba pertahankan dia. Katanya Aman Shah ni berubah perangai lepas satu kemalangan kereta yang cederakan kepala dia. Tapi hakim ada satu ayat yang aku rasa relevan sampai sekarang. Hakim kata, kebanyakan orang muda ni bila dapat jawatan besar memang suka menunjuk. Diorang terpukau dengan glamour, macam kumbang terpukau dengan cahaya. Dan ramai yang akhirnya hangus sebab tu. So, balik kepada cerita 1 sen tadi. Sebenarnya, mahkamah sendiri dah tolak cerita yang dia curi 1 sen dari setiap akaun. Gelaran tu datang dari orang ramai. Diorang bayangkan dia kebas sikit-sikit dari berjuta-juta akaun sampai jadi bukit. Macam peribahasa Melayu cakap, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Padahal realitinya bukan macam tu. Dia sapu dalam jumlah besar, ratusan ribu sekali pindah dan semuanya terancang. Tapi cerita ni ada satu lagi sisi. Bertahun-tahun selepas semua ni, Aman Shah sendiri keluar bersuara. Dia tegaskan kisah 1 sen tu memang rekaan semata-mata. Kita satu scene ni sampai ada jumpa kan, saya dari sekolah cikgu beritahu, saya kat ITM orientasi beritahu, saya profesor beritahu, saya mak bapak saya beritahu. Oi, korang bercerita satu scene ni pun kau tak tanya aku sebenarnya apa berlaku. Menurut dia dah lama nampak kelemahan dalam sistem bank tu. Dia kata dia pernah bagi tahu, pernah cadangkan kepada orang atasan, tapi diorang ketawakan dia. Kata idea dia mengarut dan mustahil. I've told masa tu, they have their consultants, apa semua advisor, that I told there's something wrong with the system, you should change. I bagi proposal, I bagi cadangan dan mengatakan weakness, dia campak datang Sabah. But when you tell them there is a weakness in their system, they cannot accept. Itu yang marah. Sampailah dia sendiri yang buktikan yang celah tu memang wujud dengan cara yang paling salah. Dia juga mendakwa sistem perbankan kita sampai hari ni pun masih ada banyak celah.
Tapi ingat ya, ni semua dakwaan dari mulut Aman Shah sendiri, bukan rekod rasmi mahkamah. Jadi korang timbang sendiri. Yang menariknya, Aman Shah ni bukan orang bodoh. Dia pandai, bijak sampai boleh kelabui satu sistem yang bank negara sendiri percaya. Tapi semua kepandaian tu hancur sebab satu benda je, ego. Sebab nak menunjuk. Kalaulah dia diam, kalaulah dia tak masuk TV nak bangga dengan kereta dia, mungkin sampai hari ni tak ada sesiapa yang tahu. Otak geliga. Tapi akhirnya kalah dengan nafsu nak glamour.